sebuah sudut kecil di Selangor tersembunyi sebuah pekan yang pernah hidup dengan harapan. Hari ini ia sunyi. Namun di sebalik kesunyian ini masih ada cerita yang belum hilang. Batu Arang mula dikenali pada awal abad ke-20 apabila Malayan Collieries Limited membuka lombong arang batu di sini. Dari tanah yang sunyi, lahirlah sebuah bandar yang penuh dengan kehidupan. Pada suatu ketika, Batu Arang bukan sekadar tempat bekerja. Ia adalah rumah kepada ribuan manusia yang datang dari pelbagai latar belakang. Di sinilah mereka membina kehidupan, berkongsi harapan dan menulis sejarah mereka itu sendiri. Namun, masa sentiasa bergerak ke hadapan. Apabila dunia berubah, Batu Arang juga menerima nasibnya. Aktiviti perlombongan dihentikan dan perlahan-lahan kehidupan di sini mula pudar. Setiap tempat menyimpan ceritanya sendiri, dan Batu Arang adalah salah satu daripadanya. Sebuah kisah tentang masa yang tidak pernah berhenti berjalan. Hari ini, Batu Arang masih berdiri. Tidak lagi seperti dulu, tapi cukup untuk mengingatkan kita tentang sebuah masa yang pernah wujud di sini. Setiap tempat menyimpan ceritanya sendiri, dan Batu Arang adalah salah satu daripadanya. Sebuah kisah tentang masa yang tak pernah berhenti berjalan.